Okay, petang ni aku nak buka satu parcel. Yang ni aku beli merchandise Zeus. Tapi yang ni lain sikit lah. Yang ni merchandise Zeus Filipin. Okay, yang ni aku dapat kat TikTok je lah. Tak adalah sampai aku beli kat Filipin kan. Sampai aku kirim kat sana ke apa, tak adalah. Aku beli kat Malaysia juga. Reseller jual. So yang ni Dreamlight Magnet Zeus Coffee PH. Bukan senang nak dapat lah benda ni kan. So aku beli 2 kan, tak silap. Dan sebelum kita buka ni, aku nak macam biasa kita gores. Lepas tu kita claim, tengok apa yang kita dapat. Okay, let's go kita buka. Let's go kita gores ni. Nanti kita claim lah. Okay, manjap aku ambil ni. Nak gores dulu. Let's go. Bising ayam. Okay. Okay, jom kita tengok apa yang kita dapat. Okay, macam biasa kalau nak claim kad tu, kita buka apps dia. Okay, app Zeus Coffee, dan kita pergi ke My Account. Okay, lepas tu pergi ke My Voucher. Lepas tu kita masukkan kod yang ada dekat kad tu. Okay, lepas tu pemasukan kod ni, kita tekan claim. Sekejap Okay, claim. Okay, so sekarang voucher, apa tu, kita dapat lah apa benda dekat sini, kat voucher ni. Okay, so aku dapat yang ni, RM9 untuk 2 cup tea. Okay. Rumah tu tak tahulah, tak ada kot. Alright. Okay guys, kita dah claim tadi. Kita dapat apa ni, beli 2 tea ni dapat dengan harga RM9. Okay, kita dapat yang tu. Rumah tu jangan harap lah, tak tahulah ada ke tak kan. Okay, so let's go kita buka ni lah. Yang ni lah aku nak buka sekarang ni. Okay, yang ni yang penting nak buka, nak tengok macam mana dia punya Dreamlight Zeus magnet daripada Zeus ni. Okay, let's go kita buka dia punya parcel. Sekejap, kita ambil pisau senang sikit. Okay, tengok apa yang ada. Oh, macam ni je. Ni comel. Kita ada 2. Oh, besar juga. Ingat kan kecil. Ini ada lampu tau geng. Menariknya. Tu yang best tu. Dia akan guna bateri jam. Okay, jom kita tengok macam mana dia punya Dreamlight. Kita buka plastik dia. Okay, kita buka satu lah plastik dia. Okay, ni dia. So kat sini dia ada magnet. Magnet ni kalau ikutkan letak dekat peti ais ke, atau tempat yang besi lah. So kalau korang nak letak dekat macam tempat aku ni, ada apa ni, acrylic box ni kan, dia plastik. So yang ni korang kena letak gam lah. Gam. So yang ni Dreamlight dia besar ni. Besar duit 50 sen kot. Besar lagi. Okay. Lepas tu yang ni ada besi untuk magnet lah. Magnet untuk kita lekat dekat mana-mana besi.
Tu. Kan? Alamak, cabut lah. Nenek dia cabut. Okay. So, yang ni ada button on off. Mata lampu lah ni. Lepas tu yang ni tempat lampu dia. Tempat ni, bateri dia. Okay. Cabut ni. Tu. Nampak tak? Macam cantik. Cantik kan? Macam dekat kedai lah. Sekejap kita try off lampu sekejap. Try off lampu sekejap. Nampak sikit. Tu. Wah. Ni dia. Lampu je. Tu. Dia kat depan je. Bahagian depan kat belakang ni orang nampak juga. Oh. Ni yang kat sini macam smooth sikit lah. Dia punya ni. Sekejap kita tutup lampu ni sekejap. Tu. Nampak kan? Push. Birunya tu. Ni belakang dia. Ni belakang kot. Kan? So kita boleh letak lah dekat kita punya barang-barang. Contoh macam ni. Cantik. So harga mahal lah. Kan? Sebab bukan senang nak dapat. Okay. Tutup. Tu. Cantik lah. Okay, kat Malaysia tak tahu. Apa ni? Zeus nak keluarkan ke tak tahu. Kat Malaysia tak tahu. Yang ni memang kalau nak dapat dekat Philippines punya merchandise lah. Dekat sana lah. Sekejap mana aku punya ni tadi. Kat lampu geng. Okay. Ni merchandise daripada Philippines. Aku ingatkan sebelum ni Thailand punya. Rupanya Philippines. Okay. Harga memang mahal lah. Tengok reseller lah jual apa-apa. So yang ni aku tak boleh nak letak shopping bag yang sebab memang tak ada. Kat Philippines je ada. Okay. Okay guys, itu saja aku nak share untuk petang ni. Thank you for watching. Bye bye.